دعونا نستمتع معا بتلاوة آيات القرآن الكريم بصوت القارئ Adik Hasan bin Ahmad Yasir wa tarjamatihi Adik Hanin Zafirah binti Muhammad Hisham. Sayatlu kilahuma al-ayat min surah Al-Ahzab rakam 41 ila rakam 44. Falyatafaddal mashkura. Seterusnya, mari sama-sama kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Adik Hasan bin Ahmad Yasir dan terjemahannya oleh Adik Hanin Zafirah binti Muhammad Hisham. Mereka akan membacakan ayat 41 hingga 44 daripada surah Al-Ahzab. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepada kamu dan para malaikatnya pula berdoa untuk kamu supaya dia mengeluarkan kamu daripada kegelapan, kekufuran dan maksiat kepada cahaya keimanan dan ketaatan. Dia adalah Maha Penyayang kepada orang yang beriman di dunia dan akhirat. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Penghormatan kepada mereka pada hari mereka mana ia ialah ucapan salam. Selamat sejahtera. Dia telah menyediakan ganjaran yang mulia untuk mereka. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 44.